Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi kami iaitu gamifikasi patriotism, strategi inovatif membina mahasiswa generasi madani. Di Pertandingan Inovasi Alam Melayu Antarabangsa 2025. Berikut adalah ahli inovasi kami. Saya Siti Nurusna binti Abdul Rahman daripada Asis UiTM Rembau dan rakan saya Dr. Muhammad Hidayat Mahadi daripada Asis UiTM Shah Alam dan juga Profesor Dr. S. Salahuddin Suryono daripada Asis UiTM Shah Alam dan Dr. Muhammad Rahimi Osman daripada Asis UiTM Shah Alam. Pengenalan mengapa kami menghasilkan inovasi ini. Yang pertama sekali, patriotism sebagai teras pembinaan antarabangsa. Yang kedua, mahasiswa sebagai ejen perubahan. Dan yang ketiga, inovasi gamifikasi sebagai medium baharu pendidikan patriotism. Latar belakang inovasi ini dihasilkan. Yang pertama, cabaran generasi muda terhadap patriotism konvensional. Yang kedua, pendidikan formal kurang menarik minat. Dan yang ketiga, perlunya pendekatan kreatif, interaktif dan berasaskan kepada teknologi. Objektif inovasi ini dihasilkan. Yang pertama sekali, memupuk semangat patriotism melalui gamifikasi. Yang kedua, membentuk jati diri mahasiswa berteraskan nilai madani. Dan akhir sekali, menyediakan model pembelajaran interaktif. Metodologi inovasi ini, yang pertama sekali menggunakan reka bentuk aplikasi mudah alih ataupun board game. Yang kedua, model tahap menggunakan sejarah, rukun negara, tokoh patriotik dan juga nilai madani. Kemudian sistem ganjaran menggunakan markah, rencana ataupun leaderboard. Kemudian penilaian, kuis, misi cabaran, simulasi peranan. Bentuk inovasi adalah board game pendidikan, direka untuk aktiviti interaktif dalam kelas dan juga kurikulum. Aplikasi digital dan juga mobile, bersih teknologi untuk capaian lebih meluas, kad tokoh, soalan misi, pertarungan idea, elemen utama pembelajaran. Model nilai madani disepadukan dalam misi dan tugasan. Instrumen patriotism boleh dijadikan alat sokongan bagi kursus dan juga latihan mahasiswa. Berikut adalah prototipe inovasi kumpulan kami. Ciri inovasi, interaktif dan sangat menyeronokkan menggunakan konsep permainan gamifikasi, konteks lokal, berdasarkan tokoh patriotik Malaysia dan juga rukun negara. Integrasi nilai madani, menghasilkan nilai ihsan, hormat, tanggungjawab dan kebersamaan. Fleksibel, boleh digunakan dalam bentuk board game ataupun aplikasi digital. Mendidik dan membina jati diri, mengukuhkan semangat patriotism mahasiswa. Sistem ganjaran menggunakan markah, lencana ataupun leaderboard untuk motivasi. Berikut adalah infografik board game bertemakan patriotism dan plus madani. Kad tokoh patriotisme Malaysia, contoh Tok Jangda, Tunku Abdul Rahman. Kad soalan berkaitan dengan nilai cintakan negara dan amalan harian mahasiswa. Kad pertarungan idea, topik seperti kesetiaan, perpaduan dan juga kepimpinan. Kad misi, tugasan berdasarkan nilai madani, menghasilkan nilai ihsan, hormat, tanggungjawab dan kebersamaan. Board game parts, bermula dengan start, kemudian misi patriotism dan juga nilai madani dan juga the finish. Hasil inovasi, penghasilan model interaktif, board game dan aplikasi yang berdasarkan patriotism dan nilai madani. Instrumen pendidikan baharu boleh digunakan dalam kelas kurikulum, kursus kenegaraan dan juga aktiviti belajar. Pelibatan mahasiswa lebih aktif, kritis dan lebih terlibat secara langsung dalam memahami patriotism. Bahan sokongan akademik boleh dijadikan rujukan untuk kajian akademik serta projek pembangunan pendidikan. Impak inovasi yang dihasilkan terhadap mahasiswa, membina jati diri, meningkatkan semangat kebangsaan dan juga memupuk rasa tanggungjawab sosial. Terhadap institusi, menyumbang kepada inovasi pengajaran dan pembelajaran TNL yang kreatif dan juga relevan. Kepada masyarakat, menjadi alat untuk menyumbang nilai patriotism di luar bilik kuliah melalui komiti belia. Kepada negara, menyokong agenda Malaysia Madani dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing global. Menurut pandangan pakar daripada Profesor Dr. Khairul Hamimah Muhammad Jodi daripada Faculty of Science and Humanity OUM mengatakan bahawa gamifikasi dan pendidikan patriotism adalah pendekatan inovatif yang mampu merangsang pemikiran kritis, penghayatan nilai madani dalam kalangan mahasiswa. Usaha ini bukan sahaja menyemai semangat cintakan negara, tapi turut membina generasi yang berjati diri, berintegriti dan juga bersaing global. Testimoni daripada Puan Khairia binti Ismail, pengacara daripada Pusat Asasi Universiti Teknologi Mara Cawangan Selangor mengatakan, integrasi nilai madani dalam gamifikasi patriotism merupakan langkah bijak yang memberi ruang kepada mahasiswa untuk belajar dengan lebih interaktif. Pendekatan ini mampu membentuk sikap tanggungjawab, rasa hormat dan semangat kebersamaan yang sangat penting dalam melahirkan generasi madani. Menurut Saiful Razim bin Roslan, pensyarah daripada IIUM Gambang Campus mengatakan pendekatan gamifikasi dan pendidikan patriotism amat signifikan kerana ia menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga praktikal. Kaedah ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman mahasiswa tentang semangat kebangsaan, malah membantu membentuk jati diri mereka sebagai generasi madani.
Nilai keaslian model inovasi ini yang pertama sekali pendekatan baru menggabungkan elemen gamifikasi dengan pendidikan patriotism berasaskan nilai madani. Integrasi digital dan fizikal boleh digunakan dalam bentuk aplikasi mudah alih, board game ataupun model interaktif. Kontek lokal mengangkat tokoh patriotis Malaysia serta rukun negara dalam bentuk permainan yang menyeronokkan. Yang akhir sekali, penyemai nilai madani menyepadukan nilai ihsan, hormat, tanggungjawab dan kebersamaan dalam bentuk misi dan tugasan. Sumbangan inovasi ini kepada akademik memberi inovasi kepada ideologi baharu dalam pendidikan tinggi, terutama dalam bidang pendidikan Islam, pengajian umum dan juga kurikulum. Mahasiswa bentuk jati diri dan semangat kebangsaan yang lebih interaktif dan bermakna. Masyarakat menjadi alat sokongan untuk menyemai nilai patriotik dan juga madani dalam komuniti belia. Negara menyokong agenda pembangunan insan seiring dengan visi Malaysia Madani. Rumusan inovasi ini, gamifikasi patriotism menggabungkan elemen permainan dengan pendidikan patriotism dengan nilai madani. Mahasiswa belajar lebih secara interaktif melalui tugasan, misi dan cabaran yang menyeronokkan. Inovasi ini menonjol integrasi tokoh politik, bukan negara dan nilai madani. Menyumbang kepada pembangunan jati diri mahasiswa, pedagogi institusi dan juga semangat kebangsaan dalam masyarakat. Menyokong misi Malaysia Madani, melahirkan generasi berilmu, berintegriti, berdaya saing dan juga cintakan tanah air. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.